Sebab di situ dia ada culture yang lain sedikit daripada di sini kan. Ha. So dia tak ada restriction sangat. Faham. Betul tak? So kalau kita buat kat sana in a way Mungkin. kan. One day One day kan metal festival kat Sabah Sarawak kan. Kita boleh tarik. You know, of course lah, boleh tarik crowd. Banyak benda. Banyak benda boleh buat. Banyak Bila benda. orang ramai, banyak benda boleh. Betul. Semua benda jalan. Jalan. So itulah antara perkongsian kita. Daripada nak tutup nak extend lah. Sebab kalau nak cerita pasal Sabah Sarawak, aku rasa banyak kenangan manis. Sungguh aku cakap bukan nak jual ke apa. Betul lah. Tapi POV aku sendiri, aku tak puas kat sana. Faham. Sebab dia lagi satu, of course lah, sebab zaman kita belajar dulu, kita tak fikir apa masalah semua kan. Betul lah. Kita lebih nak berseronok, betul, nak happy. Tapi kalau aku lah kan, pada aku sendiri, aku rasa banyak benda lagi kat sana aku boleh explore. Faham. Memang itulah aku cakap. Syok.